Okey, hari ni kerja habis awal jadi kita cari kerja lain. Ini kereta Adi Fashla tu. Dia ni kalau park, suka double park. Tapi bukan sekali, selalu. Jadi hari ni kita nak kenakan dia. Okey, ini stiker je lah. Tengok Bola lubang, babe. Apa ni? Apa buat ni? Engkau double park tu yang pecah cermin kau. Asalah double park aku macam ni. Tak kau dapat pecah. Kau buat apa kat sini? Tak, aku nak cakap dengan kau. Lain kali kalau nak double park pun, tahu tak banyak parking. Tahulah nombor telefon. Claire! Dia tipu je. I kacau you. You kenapa park sini? Ni orang nak masuk tak boleh nampak? On the reverse lah. Oh my god, this is not my car, you know. Parking banyak lagi, Claire. It's my uncle. I pergi ambil barang 2 minit saja. Tapi you drive kan? I drive lah. Lain kali jangan park sini, okay? Park kat situ, okay? Okey, di atas jalan raya terlalu ramai pemandu yang tidak bertanggungjawab. Untuk anda menjadi seorang yang bertanggungjawab, haruslah bermula dengan anda. Jadi, sertailah pergerakan kami.